Setengah orang anak dia pergi rumah orang, dia tak kawal anak dia. Anak dia pegang itu, pegang ini. Rumah orang macam-macam. Kalau budak saja, mungkinlah kita kata budak-budak. Tapi mak dia duk tengok, tarik barang orang. Orang dah atur rumah orang. Dia kata, budak-budak ni memang macam tu. Dia betul ulas pula. Macam tu di rumah kau tak apalah. Ini rumah orang. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa biiznihi. Jangan dia duduk di rumah orang tu, di tempat yang khas untuk dia, melainkan dengan keizinannya. Kita pergi ke rumah orang, tengok tang mana kursi tuan rumah. Kita tak boleh duduk kursi tuan rumah. Sunnah jangan duduk. Nabi tak bagi. Dan di mana tuan rumah suruh kita duduk di situ. Kita tengok, ini kursi ni elok, aku nak duduk yang ni. Tak boleh. Tuan-tuan, agama mengajar adab, kesopanan, kesantunan. Sebab itu orang Islam yang bagus, yang faham sunnah, ada adab dia dalam majlis. Ni duduklah majlis tu, saya kata kaki terangkat sana sini. Setengah orang dia pergi majlis orang, pacak kaki dia, kaki kanan duduk atas kaki kiri dia, duduk atas lutut dia, terselak kain-kain pelekat dia. Cara duduk ada kesun. Kita tengok orang duduk, kita tahu manusia ini bertamadun atau tidak bertamadun. Dia ajar sopan atau tidak dia ajar sopan. Setengah orang anak dia pergi rumah orang, dia tak kawal anak dia. Anak dia pegang itu, pegang ini. Rumah orang macam-macam. Kalau budak saja, mungkinlah kita kata budak-budak. Tapi mak dia duk tengok, tarik barang orang. Orang dah atur rumah orang. Dia kata, budak-budak ni memang macam tu. Dia betul ulas pula. Macam tu di rumah kau tak apalah. Ini rumah orang. Kadang-kadang kita bila tengoklah majlis di rumah siapa-siapa, kita rimas. Mak tengok aja. Orang ada susunan dia, ada kawasan yang dia suka kita pergi, ada tempat yang tak mau kita tengok. Kita bergerak di rumah dia dengan keizinan dia. Hatta bila dia hidangkan makan, kita tak pergi makan, melainkan setelah dia jemput kita makan. Sebab kita tahu itu sultah dia, di bawah kawasan dia. Melainkan kita tahu dia dengan kita ni sahabat dah. Memang dah hari-hari kita dah dapat keizinan umum dia dah. Mari rumah aku ni makanlah apa ada pun. Kita dah dapat lesen besar dia bagi kat kita. Okey, tak apa. Kalau dia tak bagi lesen tu kat kita, baru kita pergi. Tak boleh. Sebab tu bila jadi Muslim, dia ajar kita agama. Patutnya orang Islam jadi yang paling sopan. Itu saya sebut kadang-kadang satu bab makan. Bila Nabi kata makan tangan kanan, orang Islam makan tangan kanan. Tapi itu pun orang Islam susah. Bila ada sudu, ada garpu, dia tetap tikam tangan dengan nasi bubuh dengan tangan kanan, tangan kiri tikam sayur ke apa, masukkan sayur ataupun daging dengan tangan kiri juga. Orang Islam ada kesantunan kiri makan, cara makan syaitan. Syaitan yakulu biyamini, syaitan makan dengan bishimali, syaitan makan dengan tangan kirinya. Kita mau santun, tinggi, cara budaya dia, kedai makan dia, cara kadang-kadang kita pun sama, terbiasa daripada kecil. Kadang-kadang bila kita nak order minum, main ni, hari ni ada makan apa? Macam kau tu apa? Hamba abdi kita pula. Dia orang. Kalau anak kita kerja, kita dengar anak kita kena macam tu, apa perasaan kita? Kita tanya, adik, macam adik, ada makan apa? Adalah bahasa.